Bos. Aku nak tanya kau ni. Apa ni? Kenapa sekarang kalau tinted lebih-lebih je mesti kena saman kau-kau? Kau tak faham konsep ni, Fi. Kau tak faham ni. Apa yang kau tak Kau faham? kena tahu, tinta ni punca utama kemalangan maut. Oh, tinted punca. Bukan pemandu mabuk ke, pemandu berbahaya ke? Bukan setakat pemandu mabuk, pemanduan bahaya. Tu biasa je. Tak adalah bahaya sangat pun. Okey, nak bagi kau faham, ibaratnya macam tangan kau kena pisau, kena sudu. Mana bahaya? Pisau lah boleh berdarah. Sudu bahaya. Sudu lagi bahaya. Sudu lagi bahaya. Dah tu kalau macam tu, kenapa banyak je lagi kedai-kedai buka jual tinted? Kau tak faham ni, Fi. Aku tak faham lagi. Kedai tinta tu apa? Itu punca utama. Punca utama. Dekat Malaysia ni, kita lagi fokus kesan daripada punca. Buat apa nak cegah kalau boleh rawat? Oh, mana tak payah cegah, kita nak rawat je. Tapi kenapa banyak golongan atasan, orang-orang politik pakai tinted lagi gelap? Kau tak faham ni, Fi. Kau tak faham konsep ni. Macam mana? Kalau orang pakai tinta gelap ni, sebabnya selalunya diorang ada masalah kulit. Masalah kulit. Dia masalah macam mana? Siplis.